Berapa banyak negeri Kelantan yang diperlukan untuk memenuhi wilayah Kalimantan? Negeri Kelantan ialah sebuah negeri di bahagian pantai timur Malaysia dan mempunyai jarak keluasan 15,099 kilometer persegi, manakala wilayah Kalimantan ialah di Indonesia berada di Kepulauan Borneo dan mempunyai jarak keluasan sebanyak 743,330 kilometer persegi. Jadi bagaimana kita hendak tahu berapa banyak negeri Kelantan yang diperlukan untuk memenuhi wilayah Kalimantan? Jawapannya adalah melalui jalan pengiraan yang mudah. Pertama sekali, kita perlu membahagikan keluasan tanah di antara negeri Kelantan dan wilayah Kalimantan, iaitu 544,250 kilometer persegi dibahagikan bersama 15,099 kilometer persegi, dan jawapan yang akan kita peroleh adalah 36. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa 36 negeri Kelantan diperlukan untuk memenuhi wilayah Kalimantan.